Ini proses kami sediakan kuih kasui. Masa tu kita letak 1 cawan gula merah, 1 cawan gula pasir, 2 cawan air dan juga 1 daun pandan. Lepas tu kita bagi dia mendidih sikit. Dah masak tu kita tutup, biarkan sejuk sikit. Kemudian kita bancuh yang bahagian B, iaitu 2 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 3 cawan air dan 2 sudu besar air kapur. Masukkan, kita gaul-gaul. Macam memang ada macam betul-betul tu kan. Kita teruskan je gaul. Best lah sebab kita dapat tips ni daripada sahabat-sahabat yang buat kuih kasui dekat YouTube juga. So, terima kasih sahabat yang berkongsi. Sekarang kita nak tapis air gula merah tu ke dalam adunan kita. Tapis supaya mana tahu ada benda asing dalam gula merah kita tadi kan. So, dah tak ada apa-apa. So, kita gaul semula. Gaul sebati sampai semuanya berwarna cantik. Ada tips tau. Siapa nak tahu, kita letakkan sedikit kicap manis supaya warna kuih kasui kita lawa. Macam tu. So, yang ni kita terus tapis dalam loyang. Jadi, dekat loyang tu dia halus je kan. Bila dah halus, kita kukus hingga masak.